Hai sahabat, hari ni Mak Tok nak masak lemak cili api ikan lampam yang Mak Tok mengai hari tu. Assalamualaikum, jumpa lagi di Mak Tok TV. Hai Ampa, hari ni Mak Tok nak masak lemak cili api ikan lampam. Jom tengok Mak Tok masak. Sahabat-sahabat, ini bahan-bahan untuk masak lemak cili api ikan lampam. Ni bahan-bahannya. Kunyit sikit, halia sikit, bawang putih dan bawang besar. Cili api, cili besar, serai 1, daun kunyit, sedikit perasa, asam keping, garam dan gula sikit. Ni santan pekat. Ini santan cairnya. Dan ini ikan lampam, 5 ekor ikan lampam yang Mak Tok mengai hari tu. Ada tengok kan, Mak Tok ada buat video yang Mak Tok pergi mengai ni lah ikannya, hasilnya. Hari ni Mak Tok nak masak lemak cili api. Dan sedikit kacang panjang sayur. Mak Tok nak masukkan cili yang Mak Tok blender tadi tu. Cili api, cili besar sikit sebiji, lepas tu halia sikit, bawang besar, kunyit hidup. Okey. Sekarang kita kacau. Lepas tu nak masukkan asam keping lah. Seterusnya 2 keping asam keping. Tunggu dia mendidih dulu. Alhamdulillah dah melegak dah, dah mendidih dah. Mak Tok nak masukkan ikan. Masukkan ikan 1 per 1. Ikan lampam. Okey. Lepas tu masukkan santan cair dulu. Masukkan santan cair. Masukkan santan cair ni. Lepas tu kita tunggu sampai dia nak masukkan 1 batang serai. Kemudian tunggu. Alhamdulillah. Dah masak. Mak Tok nak masukkan kacang. Masukkan sayur sikit. Masukkan sayur kacang panjang. Lepas tu Mak Tok nak masukkan daun kunyit sikit. Lepas tu nak masukkan sedikit garam. Garam sikit. Masukkan sedikit gula. Lepas tu Mak Tok nak masukkan pati santan yang pekat ni. Ini yang last lah ni. Alhamdulillah. Dah. Kita tunggu sampai dia menegak lagi sekali. Sekejap je kita angkat lah. Ikan dah masak semua dah. Alhamdulillah dah masak dah. Mak Tok nak angkat. Dah boleh angkat dah. Dah masak dah. Okey. Kita angkat seko-seko. Alhamdulillah. Dah siap masakan Mak Tok hari ni. Masak lemak cili api ikan lampam. Hari ni Mak Tok nak makan masak lemak cili api ikan lampam. Tu sahabat, ikan lampam ni kalau nak makan dia kan sahabat. Anak-anak kena berhati-hatilah sikit. Ikan lampam ni dia banyak tulang dia. Dia macam ikan terubuk juga. Tapi dia sedap isinya. Lemak. Manis isinya. Tu cantik tu. Okey, Mak Tok nak baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar nak makan lah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah ikan ni. Manis. Sedap ikannya, tapi kena berhati-hati lah. Takut dia ada tulang. Tulang ni banyak ikan ni.
Tapi memang sedap ikan lampam. Masak lemak cili api. Mari sahabat kita makan. Terbaik. Terbaik. Puas hati Mak Tok Mengai pun. Masuk masak sendiri, masuk makan sendiri. Puas hati. Mengai sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Okey sahabat. Okey, sampai di sini saja video Mak Tok kali ni. Yang mana suka dengan video Mak Tok, boleh subscribe Mak Tok, like video, share. Jumpa lagi di lain video. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.